Mari dengar tazkirah ringkas tentang Ramadan. Pengertian bulan Ramadan. Ramadan adalah bulan ke-9 dalam kalender Islam, Hijrah, dan merupakan bulan yang penuh keberkatan. Ia dikenali sebagai bulan di mana umat Islam diwajibkan berpuasa sebagai salah satu rukun Islam yang 5. Selain itu, Ramadan juga adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan. Syarat wajib puasa bulan Ramadan. 1. Islam hanya orang Islam wajib berpuasa. 2. Baligh telah mencapai usia akil baligh. 3. Berakal tidak gila atau hilang kewarasan. 4. Mampu berpuasa tidak uzur kerana sakit atau tua. 5. Tidak dalam haid atau nifas. Wanita yang haid atau nifas tidak wajib berpuasa tetapi perlu menggantikannya. Perkara sunat dilakukan dalam Ramadan. 1. Bersahur sebaiknya dilambatkan sebelum masuk waktu subuh. 2. Menyegerakan berbuka segera setelah masuk waktu maghrib. 3. Berbuka dengan kurma dan air mengikut sunnah Nabi Muhammad. 4. Solat tarawih solat sunat khas pada malam Ramadan. 5. Memperbanyakkan membaca Al-Quran.